luruskan shaf dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. Ambil sepo tadi ya. Awak pula? Tak, yang hang tak mau rapat soh waktu kita sembahyang tadi tu bersepa. Dah lah, aku rasa rimah lah sebab impik-impik ni. Ni hang tahu dah, orang suruh rapatkan soh sebab kita ni Islam ni suruh rapatkan soh. Sembahyang bagi rapat-rapat. Mana ada orang hang duk tengok orang duk sembahyang jarak-jarak. Hang duk kira hang punya lemah bersepa. Assalamualaikum. Ada apa ni saya tengok ni? Ada masalah ke? Dah ustaz sekarang ni, kawan saya ni, dia tak mau nak rapat soh kan ustaz tengok tadi tu. Oh ya ke? Okey, tak apa-apa. Dah ni jom ikut saya, kita pergi tempat yang sesuai untuk kita sembang. Terima kasihlah sebab saudara berdua ni sudi luangkan masa dengan saya ni. Cuma saya nak share dekat saudara berdua ni pasal kita kat masjid tadi. Okey. Solat berjemaah ni dia bukan sekadar kita berdiri bersama, tapi dia menuntut saf yang lurus, rapat dan kemas. Tapi itulah, ada segelintir orang kadang-kadang dia pandang remeh dengan perkara macam ni. Dan satu lagi saya nak share, meluruskan saf ni adalah kesempurnaan daripada solat. Okey, saya nak kongsikan kat saudara satu hadis berkaitan arahan Nabi SAW meluruskan saf sebelum menunaikan solat. Okey, tengok tu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, "Sawu sufufakum fa inna taswiyata saf fi min tamamis salah." Dan yang maksud dia, luruskanlah saf-saf kamu, kerana meluruskan saf itu termasuk di dalam kesempurnaan solat. Dari hadis ni, kalau kita nak solat kita sempurna, kita kena luruskan saf seperti mana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana saudara? Boleh faham? Terima kasih Ustaz atas nasihat yang diberikan. Saya janji saya tak akan ulang lagi. Benda tu natural lah. Macam mana?